لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini, dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang dimaklumkan oleh tuan pengerusi tadi, tajuk perbincangan kuliah maghrib kita pada malam ini akan menumpukan persoalan berkaitan suratul Fatihah. Dan pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang saya petik daripada sebuah kitab berkaitan dengan al-akhta'us syai'atu fil Fatihati, kesalahan-kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita pembaca-pembaca Al-Quran ini, terutamanya dalam suratul Fatihah. Sebelum saya nak meneruskan kuliah pada malam ni, jadi saya minta tuan-tuanlah pakai ambil Quran seorang sebiji. Paling-paling tak ada pun buka telefon, dalam telefon tu ada suratul Fatihah. Sekali lagi, bila saya habaq tuan-tuan tengok dalam Quran, akan lebih jelas apa yang akan saya sebutkan kepada tuan-tuan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang dinyatakan dalam tajuk ini, kata dia, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, al-akhta'u syai'atu fil Fatihati, kesalahan-kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita dalam membaca suratul Fatihah. Pada malam ini kita nak tumpu kepada kesalahan-kesalahan yang jali, kesalahan yang berat, kesalahan yang merosakkan bacaan. Kalau kesalahan-kesalahan tu khafi, itu dimaafkan. Kesalahan yang ringan, yang kesalahan itu kata ulama tidak boleh dikesan oleh orang-orang awam, hanya diketahui oleh ahli tajwid, ataupun kesalahan itu orang awam ni sukar nak melepaskan diri daripadanya, yang kadang-kadang matnya kurang sikit, tebal nipiknya tak berapa sempurna, kadang-kadang matnya tidak seragam, kan, lebih sikit kurang sikit, itu dimaafkan. Tapi yang kita nak bincang, saya ingat ada 7, 8 ataupun 9 perkara yang disebut oleh musannif dalam kitab ni, ialah melibatkan kesalahan yang berat, yang mesti kita ni cuba perbaiki dan usaha supaya tidak berlaku dalam pembacaan kita akan kesalahan-kesalahan yang nak kita sebut pada malam ni. Baik, kata dia, min arkanis salati qiraatul Fatihati. Salah satu daripada rukun sembahyang yang kita duk ngaji dalam ilmu fiqh, ulama bagi rukun sembahyang ni ada rukun yang berbentuk qalbi, ada rukun yang berbentuk qauli, ada rukun yang berbentuk fi'li, perbuatan. Salah satu daripada rukun qauli ialah apa dia? Membaca suratul Fatihah. Maknanya baca dan sempurnakan bacaan.
Bukan baca lebih kurang lagu tu je. Kan? Baca tak tahu apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bunyi waladhdallin. Amin. Lagu tu je kita baca. Mana pi hukum-hukum tajwid? Tak ada. Semayang tunggin terbalik, kadang-kadang kita tengok kita tak jaga, menyebabkan pada ketika itu ibadah tu jadi tak sempurna, tidak sah. Maka kata ulama, wa hiya fardun fi salatil fardhi wan nafli. Fatihah ni wajib dibaca ketika mana, sama ada sembahyang tu fardu atau sembahyang sunat. Sembahyang fardu kita sembahyang maghrib tadi wajib baca Fatihah. Sembahyang sunat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, walaupun salat tu sunat tapi Fatihah tu wajib dibaca, dikira rukun dalam sembahyang. Alal imami wal munfaridi, wajib atas tu imam baca suratul Fatihah, dan wajib juga atas makmum baca suratul Fatihah, dan wajib juga atas orang yang sembahyang seorang diri membaca suratul Fatihah. Sebab itu salah satu daripada nama yang disebut oleh para ulama, nama suratul Fatihah ni ada ulama kata 7 nama, ada ulama kata 12 nama. Al-Imam Al-Qurtubi dia kata laha 12 isman, ada 12 nama. Pasal apa yang nama ni banyak? Ulama kata kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan mulia dan agungnya Tuan empunya nama. Lagi banyak nama makna lagi hebat Tuan empunya nama tadi ni. Suratul Fatihah pun dialah, suratul Hamdi pun dialah, suratul Kanzi pun dialah, suratul Syafiyah pun dialah, suratul Kafiyah pun dialah. Salah satu daripadanya ulama kata nama dia surah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u makna 7, Al-Mathani makna yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang lagu mana? Satu pandangan kata diulang-ulang penurunannya. Kali pertama dia turun dah di kota Mekah dalam peristiwa difardukan salat kepada Nabi SAW. Turun dah sekali dalam kitab Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida, ada sebut. Ketika mana di Mekah waktu fardu salat, turun sekali. Nabi hijrah pergi ke Madinah, Nabi semayang beralih menghadap muka ke arah Masjidil Aqsa. Selepas 17 bulan, 18 bulan, Allah perintah Nabi hadap muka ke Masjidil Haram di Mekah. Dalam peristiwa peralihan arah kiblat ni, ulama kata Fatihah turun lagi sekali. Jadi dia turun 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah sekali. Sebab tu nama dia As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Pandangan yang kedua kata 7 ayat yang diulang-ulang dengan makna diulang-ulang bacaannya dalam sembahyang kita. Kita sembahyang maghrib tadi 3 rakaat, 3 kali kita ulang suratul Fatihah. Kita sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, 2 kali kita ulang. Sat lagi sembahyang isyak kita ulang 4 kali, 4 rakaat, tiap-tiap rakaat kita baca. Tarawih 23 rakaat campur dengan witir, 23 kali kita ulang suratul Fatihah. Makna surah ini surah yang diulang-ulang pembacaannya dalam salat kita. Adapun sembahyang, adapun surah lain kita tak baca lagu tu. Kadang-kadang jarang-jarang sekali kita duk ulang baca pun. Tapi Fatihah mesti dibaca. Wajib dibaca. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Nabi kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sembahyang makna tidak sah sembahyang mereka yang tidak membaca suratul Fatihah dalam salatnya. Kalau tak baca surah lain tak apa, lepas Fatihah terus rakaat pun tak apa, sunat. Tapi Fatihah mesti dibaca. Dan mesti dibaca pun mesti disempurnakan bacaan dia. Kan? Buka dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya, diceritakan dalam Safinatun Najah pun ada, dia sebut syarat-syarat baca suratul Fatihah ni lagu mana. Ada berapa kali syaddah? 14 kali syaddah. Jangan dijatuhkan walau 1 syaddah. Bahasa syaddah ni 2 huruf. Bila kita longgak pada syaddah, makna kita buang 1 huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, kita longgak pada Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, tak ada syaddah pada ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bunyi longgak, takhfif dia panggil. Sedangkan di situ ba ada syaddah, kena tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca Rabbi.
Maknanya kita dah buang satu huruf, ba. Asal bagi syaddah dua huruf, ra fathah, ba sukun, ba kasrah. Rabbi. Asal dia, asal bagi syaddah mana-mana pun dua huruf, rabbi. Tapi ba yang sukun dengan ba kasrah dia idgham jadi satu, dia buat syaddah, baca dia rabbi, sebab tu ketat. Tapi bila kita baca rabbi saja, makna kita dah buang apa? Ba yang pertama, ba yang sukun tadi ni. Maka gugur, jatuh di situ, tak cukup 141 huruf, setengah riwayat kata 141, maka tak sempurnalah Fatihah pada ketika itu. Dia kata aku duk buat lama dah lagu tu. Ustaz pun baru habaq malam ni, pasal apa tak mengaji belum ni? Dia duk salah ke ustaz juga. Kan banyak lagi kelas-kelas pengajian, sepatutnya Fatihah ni kita settle, kita selesai. Belum daripada kita akil balik lagi kita dah selesai lah. Pasal benda ni fardu ain, wajib atas diri kita masing-masing. Okey. Kemudian kata dia, wa hadha madhhabu Syafi'iyyati wa jumhur akhari minal fuqaha. Inilah mazhab kita Imam Syafi'i dan juga jumhur kebanyakan ulama-ulama fiqh. Di sana juga ada mazhab yang kata kalau kita jadi makmum tak wajib atas diri kita dah baca Fatihah ni, atau cerita mazhab lain lah. Kita nak cerita mazhab kita mazhab Syafi'i ni. Ulama-ulama lain dia berpegang dengan hadis yang disebut oleh Nabi SAW, man salla rak'atan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab lam yusall illa an yakuna ma'muman. Siapa yang sembahyang satu rakaat dia tak baca Fatihah, maka tak sempurna sembahyang dia, melainkan dia dalam keadaan makmum. Makna tu pegangan yang menjadi pegangan dalam mazhab-mazhab lain. Baik, tumpuan perbincangan kita pada malam ini ialah kita nak bincang tentang berkaitan kesalahan yang berlaku. Yang kadang-kadang berlaku kesalahan ini, kadang-kadang sama ada kita imam, sama ada kita makmum. Tak kira lah, lebih-lebih lagi lah kalau kita tu imam, kan? Kalau kita makmum pun sembahyang seorang diri pun nak kena selesai kesalahan-kesalahan yang kita sebut pada malam ini. Di antaranya yang disebut oleh para ulama dalam kitab ni, dia kata apa? Kesalahan yang pertama ialah di antara yang disebut anwa'ul lahni fil Fatihati, jenis-jenis kesalahan yang berlaku dalam suratul Fatihah. Kesalahan yang pertama, nutqu aghlabil hurufi mumalatan. Dia menyebut kebanyakan huruf aghlab, makna boleh kata kebanyakan huruf itu dalam keadaan imalah, bunyi sengit daripada awal sampai habis. Kalau kita mengaji dalam riwayat kita hafsun daripada Imam Asim, satu tempat saja yang wajib kita baca dengan imalah, kan? Bismillahi majriha wa mursaha. Apa dia imalah ni? Imalah ialah bacaan yang dicondongkan barisnya daripada fathah kepada kasrah. Dia lebih hampir kepada kasrah. Ukuran yang mudah kita faham lah tera mana imalah ni, macam kita sebut papan rehal. Re duduk di situ. Ra fathah. Kalau ri kasrah, dia duduk re. Kalau kita kata sikit re, itu martabat taklil dia panggil. Dalam bacaan kita tak ada. Tapi kalau kita mengaji qiraat lain, banyaklah bacaan imalah ni. Dalam qiraat kita hafsun daripada Imam Asim, satu tempat tu saja, Bismillahi majriha wa mursaha, wajib dibaca dengan imalah pada ayat tersebut. Dalam suratul Fatihah ni tak ada tempat hak baca dengan imalah, condong ni tak ada. Tapi berlaku kesalahan apabila dia baca dengan imalah. Bunyi lagu mana? Bismillah, duk martabat imalah, bukan lagi fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hak fathah semua dia sengit habis. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Martabat tu bukan martabat fathah lagi dah. Fathah dia tegak, buka Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu fathah. Imalah Bismillahirrahmanirrahim. Beza tak bunyi? Beza antara fathah dengan imalah. Lalu kata dia di sini, nutqu aghlabil hurufi mumalatan. Kita menyebut kebanyakan huruf yang berlaku ni kebanyakan pada fathah lah,
disengetkan, dicondongkan sehingga sampai kepada martabat imalah. Imalah makna condong, baris itu bunyinya sudah menghampiri kasrah atau menghampiri ya. Dia tak sampai kasrah. Kalau kasrah jadi bismillahirrahmanirrahim, itu kasrah. Dia agak sikit, hampir kepada kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Duk abang ni hak salah, jangan duk buat lagu tu. Kita duk cerita ni hak salah, tak bagi buat lagu tu. Dia kata buat lagu tu pula tak. Bacaannya adalah fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha makna apa? Buka. Fataha. Kasara makna pecah. Kita pinat ke terbang, nak bawa barang mudah pecah. Pergi mana luar negeri ke balik beli benda-benda kaca bubuh dalam kotak. Dia pecah dia kotak tu fragile. Pasal apa? Mudah pecah. Arab dia tulis apa? Qabilun lil kasr. Qabilun lil kasr makna barang dalam ni dia mudah pecah. Kasara makna pecah. I dhamma makna muncung. U. Situ baru cantik. Kalau kita tegak sangat ke bawah o bunyi tak segak, walaupun dengung cukup, mak cukup. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dengung cukup, mat panjang cukup, tapi kita dengar bunyi tak ada bunyi kearaban. Dia bunyi kejitraan. Tahu dah, kalau telefon dalam radio tu kita tahu ni belah mana ni, kok diang kat mana ke. Marah orang kok diang, dia kata awak ingat minta arti baca Quran tak, contoh lah. Jadi tak ada, kita dengar tu bunyi tak ada kearaban. Sikit je. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Elemen tu bagi lari sikit. Nampak duk tegak sangat jalan pun tegak sangat, nampak tak buat tu macam pasal kerah jalan macam apa jalan lagu tu. Jadi kalau jalan relax nampak cantik keadaan kita tu. Lagu tu lah kalau kita tegak sangat, di situ ukuran barisnya i u. Tapi kalau sengit lebih kurang tu taklah membawa kepada rosak makna, lebih kepada fasih dengan tak fasih. Jadi kita nak yang fasih, yang terbaik. Baik, tu kesalahan yang pertama ialah menyebut kebanyakan huruf itu dalam keadaan imalah. Sedangkan dalam Fatihah tidak ada yang dibaca dengan imalah pun. Kalau kita mengaji qiraat pun tak ada. Kalau kita mengaji dalam qiraat pun tak ada yang dibaca dengan imalah. Ambil mana kita baca dengan imalah tu. Sebab tu perlu kepada proses talaqi musyafahah. Mengaji dengan guru, berdepan dengan guru, ambil daripada mulut guru. Dia kata saya mengaji ikut YouTube ni Ustaz. Padan dah. YouTube tak boleh tegur kita tuan-tuan ni. Dia tak boleh tegur kita salah tak salah. Kita bukan boleh tengok contoh, betul lah kita ambil daripada video dan sebagainya, tapi itu sebagai input tambahan. Yang kita nak proses tu berlaku secara musyafa'ah, talaqi dengan guru. Ulama kata nak mengaji Quran ni kena ada dua cara ni. Yang pertama, guru baca, anak murid tengok bacaan guru. Yang kedua, anak murid pula baca, guru tengok bacaan anak murid, menegur kesalahan anak murid. Sebab lagu tu Quran turun kat Nabi. Jibril waktu turun wahyu, Jibril baca kat Nabi, Nabi terima daripada Jibril. Jibril kemudian pula dengar bacaan Nabi, Nabi baca dan didengar, diperhatikan oleh Jibril alaihissalam. Kan Nabi cerita dalam hadis, tiap-tiap kali Ramadan Jibril akan turun sekali, semak Al-Quran secara sekali, semak Al-Quran sempurna dengan Nabi sekali tiap-tiap pada tiap-tiap Ramadan. Kecuali Nabi kata pada Ramadan yang terakhir pada tahun ke-10 Hijrah, belum daripada kewafatan Nabi, Jibril mari 2 kali tahun tu. Dia mari 2 kali semak Quran, buat perbentangan al-urdatul akhirah dengan Nabi, perbentangan terakhir dengan Nabi 2 kali. Nabi kata kepada Fatimah, aku tidak melihat kedatangan Jibril 2 kali pada tahun ni, melainkan itu sebagai tanda isyarat hampir tibanya ajalku. Makna Jibril nak turun mari semak kali yang terakhir, dan disitulah kata ulama yang termuktamadnya sebagai Al-Quran, tidak ada lagi nasakh mansukh dan sebagainya. Tu makna kita pun baca lagu tu. Sedih kadang-kadang mengajak tajik, bukan tak sedih lagu, sedih lagu mana ada. Pi mengajak, kalau mengajak lagu dia ramai penuh masjid. Kita habaq dah tuan-tuan, habis dah kitab kita ni, minggu depan kita nak talaqi musyafahah, pakat mari ramai-ramai. Tak ada orang. Tok Bilal, Tok Syiak, Tok Imam, hak boleh dah. Anak jemaah anu mana apa? Cucu balik pada Kuala Lumpur. Hak ni pasal apa tak mai?
hantar anak pergi tuition. Ni pasal apa? Macam-macam alasan. Dia kata aku tak berani nak baca depan ustaz, takut salah. Kalau lagu tu sampai bila pun kita tak boleh kuasai Al-Quran. Mesti ada dua proses ni. Yang pertama guru baca, kita perhati bacaan guru. Yang kedua kata ulama, anak murid baca, kemudian guru menegur dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak murid tadi ni. Itu kesalahan yang pertama yang kita sebut pada malam ni. Yang kedua kata ulama, isbatu hamzatil wasli fil wasli. Kita mengisbatkan hamzah wasal pada bacaan wasal. Faham tak? Ni kita syarah. Hamzah kita mengaji dalam ilmu tajwid ni dia ada dua jenis lah. Yang pertama hamzatul wasli, yang kedua hamzatul qat'i. Hamzah ha simpui. Bukan hamzah ha nu, ha kecil nu. Hamzah tu pak menakan kita. Hamzah pak long hamzah tu pak menakan kita. Hamzah. Ni hamzah ha simpui ni. Hamzatul wasli dengan hamzatul qat'i. Mudah kita nak kenal dalam Quran. Kalau hamzah tu hamzah qata', dia ada kepala ain di atas dia, ada baris. Kalau dalam Fatihah tu kita tengok pada kalimah iyyaka, kan di bawah kan. Hamzah qata' ni kepala ain, tu kepala ain tu. Kepala ain tu dia ikut kedudukan baris. Kalau baris tu fathah atau dhammah, dia duduk di atas rumah dia. Rumah dia siapa dia? Alif ataupun waw ataupun ya boleh jadi. Kan? Kalau hamzah tadi ni baris kasrah, maka kepala ain tu dia turun di bawah. Dia turun di bawah daripada rumah dia. Sama ada rumah tu alif, waw atau ya. Dalam iyyaka, hamzah tu baris kasrah, kepala ain tu dia turun duduk di bawah. Kan? Baris pun duduk di bawah. Kalau rumah dia ya, kita tengok dalam ayat sebelah kita tu, wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim, dalam surah Al-Baqarah tu. Ulaika ala hudam, ulaika tu hamzah duduk di mana? Hamzah duduk di bawah pada baris, betul tak? Kan? Dia bukan duduk di atas. Ulaika jumpa tak? Ulaika tu hamzah tu duduk di mana? Ulaika dia duduk bawah. Pasal apa duduk di bawah pada garis? Pasal hamzah tu berbaris kasrah. Jadi kedudukan hamzah tu bergantung kepada baris tadi ni. Okey. Itu hamzah qata'. Hamzah qata' ni kalau kita mula di dia pun dia ada, kalau kita baca sambung dengan dia pun, dengan ayat sebelum pun dia ada. Contoh mudah kita ambil dalam surah apa? At-Takatsur. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti. Kita mula. Alhaakumut takatsur. Ada a tu? Ada, dan diletakkan baris kan? Baik. Contoh kita nak sambungkan bacaan, boleh tak? Boleh. Bunyi lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Mi'alha. Mi'ah. Ada tak? Ada pasal hamzah tu hamzah qata'. Pada ketika kita ibtidak dengan dia, mula dengan dia, dia ada. Dan pada ketika bacaan wasal dengan ayat sebelum pun dia ada bunyi a tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum. Barak? Okey, itu hamzah qata'. Kemudian hamzah wasal berbeza keadaan dia. Hamzah wasal kalau mudah kita tengok pada kalimah alhamdu ar-rahman dalam surah Al-Fatihah tu. Hamzah wasal ditanda dengan kepala huruf sad. Tuan-tuan tengok dia ada alif, atas tu ada melengkoi macam cacing tu. Apa dia tu? Kepala huruf sad. Kalau cucu tanya nak jawab guna tu. Ni apa dia Tok Wan tengok melengkoi pelik sangat ni. Dia kata Tok Sarut tanya banyak lah, baca sudahlah. Pasal Tok Wan tak reti nak jawab. Tanya banyak, baca. Lagi tak habis. Tok Wan buat alasan. Lagi tak ada habis lagi contohnya. Tok Wan tak reti nak jawab. Mari mana tu? Ulama-ulama dhabtul Quran yang kerja depa ni menyusun penandaan Al-Quran. Jadi dia ambil tu ada asal dia. Yang duduk pada hamzah wasal yang di atas tu, kita tengok hamzah wasal ni bila-bila pun dia duduk di atas. Kepala sad. Daripada kalimah wasala, wasal, menunjukkan kepada hamzatul wasli. Hamzatul wasli dia ambil sad je. Wasal, waw, sad, lam dia ambil sad. Maka duduk atas alif tu kepala sad. Sebab tu kita tengok dia melengkoi lagu tu, kepala sad lah, menunjukkan hamzah tu hamzah wasal. Hamzah wasal tidak diletakkan baris pasal dia tak terima baris lah ketika bacaan wasal. Kan? Contoh kita baca dalam suratul Qari'ah. Alhamdulillah, tak apa kita ambil surah lain. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Al-Qari'ah. Ada tak? Ada, kena baris. Asal dia tak ada baris, tapi bila kita nak mula dia kena baris. Kalau tak bubuh baris tak boleh nak bunyilah. La tuqaf 'ala al-harakah wa la tubda 'ala sukun. Bila sukun kita tak boleh nak bunyi.
melainkan kena bariskan dia. Al-Qari'ah. Baris. Okey, kalau kita nak sambung pula bunyi lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah kan mil qari'ah. Mil qari'ah, maka a tu sudah tidak dibunyikan lagi kerana hamzah di situ adalah hamzah wasal, dia berjangkit dengan baris huruf yang sebelumnya. Kesalahan berlaku apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, kita bunyikan a jadi salah di situ. Dalam Fatihah pun banyaklah Alhamdu Ar-Rahman. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, salah. Mari pada orang telefon tanya pasal ini. Milhamdu ke mi alhamdu Ustaz? Milhamdu pasal apa Ustaz? Pasal hamzah wasal. Jadi kalau kita baca mi alhamdu salah lah. Tapi kalau Quran Majid dulu dia berbaris. Kan? Quran Majid kita mengaji kecil-kecil, saya pun mengaji Quran tu. Tapi kita kena faham, kena reti. Kalau baca Quran tu kena reti. Dalam Quran ada banyak lah ni, Quran Majid lah ni kebanyakan orang jarang sangat ada kita jumpa pun. Yang ada adalah mushaf yang kita ada ni lah. Maknanya tidak ditanda, tidak diletakkan baris pada hamzah wasal. Kesalahan berlaku ialah apabila kita mengisbatkan. Mengisbat makna mengadakan, menetapkan hamzah wasal pada ketika bacaan itu bacaan wasal, bacaan sambung. Bismillahirrahmanirrahim mi alham, itu salah. Jadi kena reti bagaimana cara kita nak sambung dan bagaimana cara kita nak ibtidak waqaf dengan dia. Jadi hamzah qata' ni mudahlah. Hamzah qata' ni pasal kita sambung pun dia bunyi, kita ibtidak dengan dia pun dia bunyi. Hamzah wasal ni bila kita mula dengan dia, dia tidak berbunyi pada ketika itu. Ni bab hamzah pun kita nak kena hadam betul-betul supaya tidak berlaku kesalahan dalam bacaan kita. Contoh pada ihdina pun kita baca lah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nuhdina, cuma di situ tak elok wasal pasal waqaf tu waqaf tam. Sebab itulah dalam Fatihah ni yang paling terbaik kita berhenti pada tiap-tiap ayat 7 kali waqaf. Itu yang sempurna. Kalau dalam contoh dalam tarawih lah, contohnya tu imam nak berderah pun kurang-kurangnya berhenti pada waqaf tam 4 tempat ni. Waqaf tam ni kita waqaf lah. Di mana waqaf tam tu? Tanda tuan-tuan. Jangan duk angguk kemah. Masa mengaji memang angguk kemah. Tak lagi keluar tengok cari selipar tak jumpa. Belah mana aku letak tangan? Balik di rumah. Perempuan tanya, ngaji apa? Ingat derah ingat. Suara ustaz mana mengajar lah ni? Ngaji bab Fatihah. Cerita lagi bab Fatihah bab apa? Bab Fatihah, cerita bab Fatihah lah, surah Fatihah. Taklah abang lah sikit nak tahu juga tajuk mengajar cerita apa. Lah cerita surah Fatihah dia nak abang tak erti. Dalam masjid masa ustaz duk ngajak dia kemas kali duk angguk. Tapi bila kita tak catat kita lupa. Sebab tu ulama kata al-ilmu saydun. Ilmu ni umpama binatang buruan. Lihat. Wal kitabatu qaiduhu. Tambatan dia, penambat dia apa dia? Al-kitabah. Tulis. Sebab tu orang mengaji pondok dia dhabit habis atau guru dia mengajar. Catat di tepi kitab tu penuh. Maka ulama kata qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Tambatlah binatang buruan kamu apa dia? Ilmu yang kamu dapat dengan tambatan yang kemah, makna dengan tulis yang kemah. Kita tulis, esok kita tinggal buku kita hak kita mengaji dulu, anak cucu kita buka baca balik, oh ni Tok Wan pak aku mengaji dulu dhabit, boleh baca pula. Allahu akbar. Ni setengah orang dia sayang beli kitab takkan nak duk conteng dia kata. Tu yang lambat boleh kita mengaji. Ikut bagaimana tradisi orang tua kita mengaji di pondok, dia catat satu-satu dhabit di tepi ilmu yang kita dapat. Kadang-kadang hak dalam kitab tu dia cerita ringkas ya. Hak syarah tu kita naknya supaya jelas kita faham daripada apa yang kita dapat. Tu kesalahan yang kedua kita sebut pada malam ni, isbatu hamzatil wasli fil wasli, membaca membunyikan hamzah wasal pada ketika bacaan wasal. Sedangkan pada ketika bacaan wasal tidak disebut. Baik, tak sah ni hak hamzah. Ni waqaf tam. Waqaf tam 4 tempat ni. Di mana tu waqaf tam 4 tempat? Tam makna sempurna. Elok berhenti. Elok berhenti. Baik, 4 tempat di mana? Bismillahirrahmanirrahim. 1. Itu waqaf tam yang pertama. Berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Ad-din itu waqaf tam yang kedua. Buka dalam kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqf wal Ibtida' lil Ashmuni pun ada sebut benar ni. Kemudian
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu waqaf tam yang ketiga. Kan? Berhentilah. Waqaf di situ. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alin tu waqaf tam yang keempat. Nafas tak cukup, tak usah duk gagah sambung lah, berhenti lah. Ni dah tahu nafas tak cukup, semput, pergi duk gagah sambung pula. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tempat hak patut berhenti dia wasal, tempat hak patut wasal dia berhenti. Tu jadi masalah. Kan? Kita bawa kereta daripada Lustak nak pergi Kuala Lumpur, orang dah sedia dah, dan RNR di Gurun ada, di Juru ada, makan pun ada, nak minum pun ada, nak ambil duit pun ada, nak buang ayak kecil nak besar semua ada, surau pun ada. Kan? Boleh berhenti senang. Dia tak berhenti, pergi duduk berhenti tengah-tengah jalan. Tempat orang tak bagi berhenti, dia berhenti pula dah. Jadi seumpama lagu itulah tempat yang kita dah ada waqaf. Al-waqfu ala ru'usil ayati sunnah. Waqaf di akhir ayat itu sunnah. Hak ada tanda waqaf tu berhenti. Kadang-kadang timbul salah faham dalam masyarakat kita. Kita baca dalam surah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ada waqaf situ kan? Mau dia kata tak boleh waqaf situ, tak boleh waqaf haram. Mana ada waqaf haram dalam Quran? Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghaira ma lahu sabab. Itu kata-kata Imam Jazari. Boleh tak boleh nak berhenti itu? Fawailul lil musallin, boleh tak waqaf? Waqaf tak apa. Jangan kita qata' itu yang ulama tak baginya. Setengah pandangan kata qata' itu tak boleh. Qata' tu beza di antara waqaf dan qata'. Waqaf kita berhenti, ambil nafas, nak terus bacaan. Qata' kita berhenti, berpaling daripada bacaan. Hak ulama tak bagi fawailul lil musallin sadaqallahul azim. Itu tak bolehnya. Ataupun fawailul lil musallin Allahu akbar, rakaat terus. Itu imam gagah dua ayat ke. Dia tak boleh gagah dah, terus rakaat. Makna kita berpaling daripada bacaan pada ayat yang maknanya masih tergantung neraka wil untuk orang yang sembahyang. Boleh ke buat tak sembahyang? Dia kata tu yang kami tak sembahyang, sembahyang masuk neraka agak. Kan? Sedangkan ada lagi penjelasan di hadapan alladzina hum an salatihim sa'un. Kalau waqaf nak meneruskan bacaan tak apa, tak ada masalah. Ni berkelahi sampai tak cakap hang aku. Pasal itu imam baca wasawaqaf di situ. Tu kadang-kadang kita tak faham. Yang tak bolehnya kita qata'kan bacaan. Fawailul lil musallin sadaqallahul azim. Pasal apa berhenti tempat-tempat lagu tu? Sebab itulah bila kita nak baca ayat Quran pun fahami makna, berhenti tempat-tempat yang elok. Setengah tok guru, saya ingat lagi Ustaz Uin Muallimah di Masjid Muhammadi Kelantan masa duduk mengaji di sana, dia kata apa? Bila kita baca Quran pun kita waqaf tempat-tempat baik-baik. Makna dia tempat cerita pasal syurga, pasal nikmat, pasal cerita baik-baik. Mudah-mudahan dia kata kita mati habis pun umur kita habis dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dia kata lagu tu. Jadi tak ada masalah kita nak berhenti tempat-tempat lain pun, tapi mudah-mudahan kita duk berhenti tempat-tempat baik tu, kesudahan kita pun kesudahan yang baik. Tu yang disebut oleh tok-tok guru kita sebagai amalan orang lama dulu lagu tu bila dia baca Quran. Baik, kemudian kesalahan yang ketiga. Kesalahan kedua kan, isqatu ba'dil hurufi 'indal bad'i wa taskinu ba'dil harakati 'indal wasli. Apa dia makna dia? Menggugurkan sebahagian huruf ketika mula dan mensukunkan sebahagian huruf ketika wasal. Mensukunkan setengah huruf ketika bacaan wasal, menggugurkan sebahagian huruf ketika kita mula baca. Contoh lagu nak Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak elok, hak baik. Hak tak betul hak kena Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ba mana? Mana ba? Makhraj ba di mana? Dua bibir mulut yang dirapatkan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi lagu cantik dah. Tapi gugur, jatuh tak satu huruf. Jatuh dalam Fatihah, kalau jatuh satu huruf tak sah Fatihah. Fatihah tak sah, sembahyang lagu mana? Faham-faham dirilah. Pasal dia rukun dalam solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillah. Hamdu al tak bunyi, dua huruf gugur di situ. Nampak tak? Tu kata ulama pada ketika itu mesti disempurnakan
Karena surah Al-Fatihah ini ada dalam suratul Fatihah ini, kata ulama satu pandangan 141 huruf, gugur satu huruf, tidak sempurna bacaan kita. Bismillah. Bismillah. Jangan duk pergi tambah pula, ada juga hak tambah pun ada juga. Bismillah. Ada juga. Dia tambah dengung depan. Bismillah. Bismillah. Huruf apa tu? Mim kan? Sama ada mim syadah ataupun mim sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah pula di depan. Tambah pun tak boleh, korang pun tak boleh. Kena bagi cukup-cukup 141 huruf. Dia kata ni yang aku malas mengaji, nampak kau payah, dia kata. Tak payah, hak kita hak duk buat tak betul itu payah, hak betul tak payah mana pun. Sebab tu anak-anak kita umur 7 tahun 8 tahun tuan-tuan, tekan bagi mereka boleh tiap-tiap Fatihah ni bagi selesai. Umur kadang-kadang budak lah balik 4, 12, 11 tahun berbalik dah. Nak kena masa tu, maknanya nak tuntutan fardu tu atas dia dah bagi selesai. Di rumah pun nak kena tengok kita anak-anak kita. Lagu mana bacaan dia, cek sama-sama sekali semak bacaan dia. Nak boleh menantu pun cek dulu bacaan Fatihah dia. Mari pak cik nak test dulu. Jangan duk kira tanya kerja di mana, kontrak ke tetap ke apa. Pasal dengar orang duk buang lah ni, orang kontrak lah ni kan. Ada sok-sok apa semua ada ke, EPF semua ada, duk semak hak tu dulu kan. Hak tu kemudian lah tengok dulu lagu mana ada jadi menantu kita ni, boleh tak boleh Quran, khatam ke tak lagi Quran ni, sampai bismillah pun tak boleh. Kalau tu imam suruh baca masa nak akad nikah, tu yang kadang-kadang berlaku, tumbuk tu imam dan sebagainya. Tu imam ni orang nak menikah duk tanya payah-payah pula, kawan tak boleh. Jadi semak dulu bagi selesai hak tanggungan fardu atas diri kita tuan-tuan. Bismillah, jangan duk pi tambah bismillah, jangan duk pi buang bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita loncat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nampak tak loncat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berapa huruf dah jatuh di situ kan. Kalau dalam tilawah Al-Quran memang dia potong markah, mula daripada qari bunyi aja, pen hakim mula berjalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagu tu baca tang tu saja tu potong 2-3 dah, 2-3 kali dah. A'udzubillahi minasyaitonir, tu tak bunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah tu 3 markah, 4 markah dah potong, nak habis 10 minit tu tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang berhutang pula dengan Tok Hakim. Potong sampai habis. Dulu kita potong markah ada hak tajwid 40, hakim ada otoriti potong takat 20 lah. Kalau salah pun lepas tu hakim kena letak pen lah. Tak boleh nak potong, geram nak potong tapi tak boleh potong lah. Lah ni dia buka 40 lah potong 40 kali. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim mula lagi a'udzubillah tu 3 markah dah. Kira-kira pi berhutang pula dengan hakim 3 markah bayar tahun depan. Pasal apa? Pasal tak jaga tadi ni, kesalahan jali dia potong 2. Sama lah kita pun kadang tabiat kita bagi salam lagu tu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tambah pun kita tak tahu. Nak jawab dengan tak jawab sama banyak. Assalamualaikum. Payahkah nak bagi sempurna lafaz salam tadi tu? Ibadah. Pahala. Sahabat masuk beri salam Assalamualaikum, Nabi kata dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi, dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Kita bagi salam Assalamualaikum. Assalamualaikum, nak apa ambil daripada mana kita pun tak tahu, tak jadi kebajikan. Hak burung tiung hak kita duk ajak tu bagi salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, mak cukup, sifat huruf cukup, tuan burung tiung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Biar lagu tu, angkat telefon pun lagu tu Assalamualaikum, bunyi lembutnya Allah. Kita dengar pun nak jawab tak sempurna, tak ada kebajikan. Bagi sempurna elok-elok. Sebab tu jangan ambil ringan dalam soal ibadat ni. Okey, itu kesalahan yang berlaku. Kesalahan yang apa ni? 3 kan. Makna kita menggugurkan, meninggalkan sebahagian huruf ketika bacaan itu bacaan. Ketika bacaan itu bacaan bacaan sama ada kita mula ke ataupun kita nak sambung dengan dia ke? Bismillah, ataupun kita baca macam Iyyaka na'budu wa iya ada kasrah hamzah kan. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka makna kita gugur dah huruf hamzah. Kita terus masuk waw fathah, ya syaddah fathah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iya patutnya tapi jadi wa iyyaka nasta'in.
banyak sangatlah berlaku dalam kesalahan ni. Sama ada kita sedar dengan kita tak sedar, tu kita kena perhati masing-masing lah, kan. Kemudian kata ulama, kesalahan mensukunkan huruf yang asalnya berbaris ketika bacaan wasal. Kalau nak berhenti, buat cara nak berhenti. Kalau nak sambung, buat cara nak sambung. Contoh lagu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya nak. Contoh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dia sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mim yang akhir tu dibaca dengan kasrah pasal sambung. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi dia baca kena Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mi tu tak ada. Kalau nak wakaf, buat cara nak wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Wakaf ambil nafas. Sekali nafas. Maliki Yaumiddin. Kalau wakaf tak ambil nafas tu jadi saktah. Saktah kita mengaji dalam bacaan kita 4 tempat aja. Dalam suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kemudian apa dia dalam surah apa? Qiyamah ke apa? Kan kalla bal rana ala wa qila man raq, mutaffifin kan. 4 tempat ni je yang wajib dibaca dengan saktah ketika bacaan wasal dalam bacaan kita. Riwayat dalam Tariq Syatibi, riwayat Hafs daripada Imam Asim. Dalam Fatihah mana ada saktah? Ni masalah. Bila kita kalut lagu tu tuan-tuan, baca kalut, semayang kalut, semayang kalut. Masih apa jadi gitu? Pasal kalut baru semayang. Asal semayang kalut, semayang kalut. Pasal kalut baru semayang. Dekat nak habis waktu Allah, nak habis baru kalut, baru semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru perderah ikut dah. Allahu Akbar. Contoh, bila kita nak berhenti, kita duduk bunyi tok imam tarawih, beringat sikit. Nak cari tok imam tarawih pun temu duga tu. Panggil 2-3 orang mai teh temu duga lu baca angak. Kan? Baru tak timbul komplain dengan masyarakat bulan Ramadan ni. Ni duk hantar mesej ustaz ni tok imam macam ni, tok imam duk komplain imam. Dan masa pilih tok imam siapa tak temu duga dulu. Teh dulu bacaan dia lagu mana. Contoh kita baca kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bunyi wakaf kan? Tapi dia bernafas tak di antara 2 ayat tu? Tak ada, dengan satu nafas. Wakaf ke saktah ke? Saktah. Sebab tu ulama kata wakaf berhenti, buka dalam kitab Sirajul Qari pun ada sebut belihat Melayu tu kalau tak faham Arab. Dia kata apabila wakaf mesti bernafas dengan nafas yang baru sempurna. Wajib kita bernafas. Kalau tak bernafas itu jadi saktah. Dalam Fatihah mana ada saktah. Kalau nak sambung, buat cara nak sambung. Nak berhenti, buat cara nak berhenti. Jangan duk ambil mudah benda-benda ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Menafas dah tu. Tak mesti better tu dah, makna kita dah bernafas, bertukar nafas dah di situ, kan? Yang tahan nafas tak bernafas itu bukan wakaf, itu dipanggil saktah. Tidak ada dalam Fatihah ni bacaan saktah. Itu kesalahan yang ketiga kita baca pada malam ni. Yang keempat kata ulama, maddu ahrufil maddi biziyadah wa taulidu hurufi maddin bi isba'il harakati. Yang ulama kata di sini dalam kitab dia kata apa? Kita matkan huruf mat tu lebih daripada qadarnya. Ni mat ni pada mat asli lah terutamanya. Kalau mat lain, mat jaid, mat wajib, kalau kita lajak sikit sebanyak pun tak apa, dimaafkanlah. Kita nak betul-betul solid 5, 6 tu susah tu, waladhdallin, kadang-kadang tak sampai pun 5. Jadi kesalahan tu dia tak merosakkan bacaan kerana masih lagi dalam keadaan khafi. Jangan duk cepat sangat hukum tu imam. Tentu imam tu mat lazim tak cukup 6 harakat terus mufarakah. Cengih sangat dia ni pun. Cengih sangat, tengok keadaan lah. Kesalahan tu selama mana kesalahan tu khafi, ringan. Yang kesalahan tu orang awam sukar nak melepaskan diri, ataupun kesalahan tu tak dikesan oleh orang awam. Tu imam tu baca, contoh mat lazim dia baca 5 harakat tak sampai 6.
Pas semayang kita tanya kawan kita, hang perasan tak tu imam baca tadi 4 harakat lebih je aku dengar mat lazim ni. Kawan kita kata, "Tah aku dengar serupa ya, 4 5 6," dia kata. Aku dengar macam cukup ya. Maknanya dia tak boleh nak detect kesalahan tu. Kan? Tapi kesalahan tu dikesan oleh orang-orang yang ahli pakar dalam tajwid, dia tengok tak cukup. Jadi kesalahan tu ulama kata ringan lah. Kesalahan pada mat asli lah contohnya, ataupun kita buang pada mat asli, ataupun kita letakkan mat pada tempat yang tidak ada mat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Bismillah, la tu dia heret sampai 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tekan pula situ. Rahim padahal bukan ada mat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Mat asli dua tak tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kesalahan tu. Dia tak boleh lebih pada 2 pasal nama pun mat tabi'i. Secara tabiat yang sempurnanya mat itu dibaca 2. Yang menyebabkan mat ni panjang lebih daripada 2 sebab. Yang pertama kerana selepas daripada alif waw ya jumpa dengan hamzah. Ja'a. Lepas alif jumpa hamzah maka boleh panjang 5 harakat, 4 harakat. Su'a. Lepas waw mat jumpa dengan hamzah boleh panjang 4 ataupun 5 harakat. Si'at. Lepas ya jumpa dengan hamzah boleh panjang 4 atau 5 harakat. Makna hamzah menyebabkan mat tu daripada 2 jadi 4 jadi 5 ataupun jadi 6. Ataupun lepas daripada huruf mat jumpa dengan huruf yang sakin mati. Contoh waladdallin. Da, lepas da ada alif mat. Lepas tu jumpa lam syaddah. Lam syaddah tu asalnya lam sukun lam fathah. Lepas alif mat jumpa mana? Jumpa sukun. Sukun itu pada waqaf dan pada wasal. Maka boleh panjang sampai 6 harakat. Jadi mat lazim kalimi sama ada musaqqal ataupun mukhaffaf. Jadi yang menyebabkan mat ni boleh panjang lebih pada 2 sama ada hamzah selepas dia ataupun sukun selepas dia. Kalau tak ada sebab, takat 2 saja. Alif, waw, ya yang mati, sebelum alif bagi fathah, sebelum waw bagi dhammah, sebelum ya bagi kasrah, 2 harakat. Jangan lebih daripada tu. Tempat tidak ada mat jangan piduk masuk mat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Heret. An'am, heret. Makna idkhal mat, memasukkan mat bukan pada tempatnya. An'am makna seolah-olah kita masukkan huruf alif mat di situ. Alaihim, pasal alaihim panjang sangat. Harful lin bukan mat lin di situ. Harful lin, huruf yang dibaca dengan lembut kerana ya mati sebelum dia fathah. Tu nak kenapa betul. Fatihah ni bukan banyak 7 ayat, tapi hak banyak berlaku salah Fatihah lah. Kesalahan yang kerap kali berlaku pasal kita duk anggap mudah. Macam anak-anak kita lah ambil SPM bahasa Melayu dia kan baca kan. Ni kita bahasa tok nenek kita baca apa bahasa Melayu. Tu yang ambil 3 kali tak boleh lulus. Budak Cina ambil bahasa Melayu boleh. Pasal dia buat mudah. Fatihah apa lagu tu? Allah. Kuliah apa malam ni? Cerita bab Fatihah. Orang khatam Fatihah pada umur 7 tahun ada sembang kemas tu. Sembang kemas. Tapi kalau kita bagi dia baca berselerak nak kenapa betul? Ni. Kan? Okey, itu kesalahan. Yang keempat kata ulama ialah kita menambahkan mat ataupun melebihkan mat asli lah. Kita tumpu pada mat asli lebih daripada 2 harakat ataupun tempat yang tidak ada mat dimatkan dia. Contoh lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana salah dia? Pasal dia panjangkan 2 harakat. Bila dia panjang 2 harakat, makna dia tambah huruf tak? Dia tambah huruf, tambah apa? Tambah waw mati. Jadi Fatihah dia bukan lagi 141 lah, lebih lebih salah lah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyabudu wa tidak ada mat pada du. Ataupun dia syaddah pada waw, salah juga. Iyyaka na'budu wa iyya, tekan pada waw tu, na'budu wa iyya pun salah juga. Jadi banyak kesalahan yang berlaku tu, macam-macam jenis lah orang buatnya. Kan? Tu contohnya. Ataupun kita baca ihdinas siratal mustaqim. Taqim bunyi tak panjang mana, tapi sebenarnya sudah ada mat asli dalam tu. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim tu 2 harakat dah tu. Jadi tambah mat makna dia tambah huruf alif yang mati. Berlaku mat asli di situ. Kesalahan tak? Kesalahan. Tu yang kita tak mau baca bagi betul.
ihdinas siratal mustaqim. Senang je. Hak tambah tu payah, tapi dia dah buat hak payah tu lah. Sedangkan hak payah tu salah. Okey. Yang kelima, kata ulama, taghyiru harakati ba'dil huruf. Ni kesalahan berat juga ni. Mengubah baris bahagian daripada huruf, sama ada rosak makna, lari makna, tak lari makna pun kesalahan baris ni kesalahan berat. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Rabbi, Rabbu dia baca dhammah. Mungkinlah dari segi makna tak lari mana sangat, tapi dari segi i'rab dia larilah. Tapi dikira salah tak? Salah. Dalam kitab I'anatul Talibin dia kata dia tak rokok tak batal mayang, tapi bila dia rokok batal mayang dia. Pasal dia tak ulang balik Fatihah tadi ni mengikut bacaan yang sah, yang betul. Rabbu, beza tu Rabbu dengan Rabbi. Baris dia tu lah, sebutan baris tu Rabbu muncul mulut, Rabbi ke bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Nur Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sara. Ihdinas si, bukan ihdinas sa. Si, sa, lari banyak sangat. Kan? Perembang. Saya biasa bayang Datuk Imam baca ihdinas siratal mustaqim. Rakaat pertama kita gagah tunggu, kok lah dia silap baca. Kita silap dengar mikrofon silap bunyi ke apa kan? Gagah tunggu rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim juga. Jelas dah tukar baris ni. Kan? Jelas tukar baris. Sebab tu tuan-tuan, kita nak kena bagi cukup ilmu. Kan? Kata Sayyidina Umar, kalau tak silap saya, Sayyidina Umar kot, dia kata tafaqqa'u qabla an tusawwadu atau tafaqqa'u qabla an tasudu. Mengaji fiqh, bagi faham agama, bagi betul-betul sebelum daripada kamu nak jadi ketua, jadi pemimpin. Kita duk kata Allah, aku kan nak jadi tok imam. Contohnya, takdir kata Tok Bilal mati, Tok Imam mati, tak ada orang duk tengok kita, duk kerak main masjid pun. Buat calon nama kita, dia kata aku ni mengaji tak tahu mana Fatihah. Itulah pasal dulu tak mengaji. Dia duk kata aku kan jadi tok imam. Tak semesti jadi tok imam. Kalau duduk jadi makmum di belakang pun Fatihah nak kena selesai. Jadi kurang-kurangnya bila orang terkejut tergempak lantik kita pindah ke depan, kita dah ada ilmu dalam dada, jadi kita boleh dah memimpin masyarakat pada ketika itu. Tukar huruf ketika mana? Ketika kita bacaan, mana tukar sebahagian daripada huruf tu, tukar baris dia. Tu Ar-Rahmanur Rahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, sara. Si, bukan sa. Si, siratal ladzina an'amta alaihim. Tak ada qiraat baca dengan ihdinas sara ni. Dalam qiraat 7 tak ada, 10 pun tak ada. Tak ada. Fatihah ni habis khilaf pun tak mana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada idgham kabir situ dalam riwayat Susi. Maliki Yaumiddin ada qiraat baca Maliki, ada baca dengan Maliki Yaumiddin. Ihdinas sira tetap bagi kasrah, cuma berubah huruf aja. Ada baca dengan ihdinas sirasin, ada baca dengan ihdinas zira, tapi baris tetap kasrah. Dia ambil qiraat mana yang ihdinas siratal mustaqim ni? Tak ada dalam qiraat. Kan? Ada baca alaihim, ada baca alaihum. Tu dalam qiraat lah. Kalau kita mengaji lebih lagi, sebenarnya qiraat pun tak susah nak mengaji. Kita mengaji hak ni hafsun daripada Imam Asim, kita mengaji tajwid dia. Kita nak mengaji orang lain, kita mengaji tajwid dia. Pergi cari guru mengadap talaqi musyafahah, insya-Allah. Bila lagi kita nak mengaji ilmu-ilmu qiraat? Mana tahu satu hari kita terbang pergi luar negara ke, belak Morocco, Maghribi ke, dengar mayang maghrib, kita tak nak mayang belakang tu Imam tu Arab. Kita tengok tu Arab, dia kita semangat nak mayang maghrib malam ni. Orang belah sana dia tak baca macam kita. Kan? Dia baca riwayat khalaf daripada Imam Hamzah contohnya. Fatihah dia. Bismillah mungkin baca, mungkin tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita tak nak ngaji qiraat. Dengar Maliki Yaumiddin, kita bahasa pelik. Sila dengar kot dia kata. Pasal patut imam tak ada mat tu. Tak apalah, gagah tunggu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dengar ihdinas siratal mustaqim, dia koi tak sedap. Siratal ladzina an'amta alaihim, sama-sama alaihim, sama-sama mufaraqah. Habis mayang dia sembang kawan dia kata, aku duk ingat kata Imam Arab baca betul. Bunyi alaihim kok mana baca ni, hamba mak Arab saja dia kata. Dia tak betul kan kita mengaji tak habis. Sebab tu ulama kata al-insanu aduun ma jahila. Manusia ni dia memusuhi benda yang dia tak tahu.
Benda tu dia tak tahu benarnya. Betul tak betul? Betul. Tapi dia memusuhi benda tu pasal kejahilan dia. Padahal benda tu qiraah mutawatirah, khalaf daripada Imam Hamzah. Dalam dunia ni banyak bacanya ikut qiraat kita lah. Tapi di setengah-setengah tempat kita pergi Jazair ke mana, Maghribi, Morocco apa semua ni, Sudan apa, ada baca dengan qiraat lain. Tapi bila kita mengaji qiraat, Allahu Akbar, kita tengok betapa luahnya ilmu Allah. Betul lah Nabi kata, inna hadzal qur'ana unzila ala 7 ahruf. Quran ni Allah buat turun atas 7 ahruf, pelbagai bentuk bacaan. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah hak mana dimudah, hak mana menjadi mudah pada lidah kamu. Kita nak sebut ihdinas sirata semua tu, itu mungkin berat lidah kita. Tapi bagi orang-orang belah sana, dia nak sebut ihdinas si dengan sad, berat pada lidah dia. Maka Quran turun membolehkan bacaan dalam pelbagai bentuk bacaan untuk memberi keringanan ke atas umat Nabi Muhammad yang terdiri daripada berbagai bangsa, dialek, bahasa dan sebagainya. Kesalahan yang seterusnya apa dia? Isqatu ba'dil hurufi indal wasli. Tak apa kalau ajak sikit tuan-tuan. Boleh nah? Dia kata sampai pukul 11 boleh. Baik, isqatu ba'dil hurufi indal wasli, kita menggugurkan huruf ketika bacaan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak huruf tinggal. Bismillahi tak ada. Alif lam tak ada, bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia lompat-lompat. Jadi huruf tu tinggal setengah, selerak habis kat tengah jalan. Nama kata Quran ni tak kira nak baca masa mana pun. Baca dalam wirid kah, baca dalam doa kah, baca dalam sembahyang kah, luar daripada sembahyang, Quran mesti disempurnakan hukum tajwid dia. Imam Jazari kata, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Siapa tak mentajwidkan Al-Quran berdosa. Padahal pada ketika itu kita mampu pergi belajar dan ada orang duk mengajar, tapi kita tak pergi mengaji. Nah, kenapa betul? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak huruf tu. Kalau tara tu baca qari hakim tajwid tak duk dia, dia duk potong prak. Sampai tak ada tulis menentang apa potong. Hakim kalau dia potong prak satu, dia kena tulis tentang apa dia potong. Orang tak timbul ni kan. Tapi kalau duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, pernah hakim tajwid duk ambil tu, pas satu nak tulis. Hak tadi tulis tak habis, salah pula dah. Jadi jaga, ajak diri kita jangan duk kelang kabut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan duk kelang kabut baca doa ke ayat Quran ke, baca bagi elok. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Contoh, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Kita nak amin belakang pun sudah amin, amin. Belah tapi baca laju. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Apa dia pun tak tahu. Laju pada tu Arab. Tu Arab pun tak laju tera tu. Kita haduk je tera laju pada tu Arab ni. Jatuh huruf banyak. Jadi menyebabkan kadang-kadang apa yang kita nak minta tu tak sempurna. Bagi elok-elok tahqiqkan bacaan, sempurnakan. Lebih-lebih lagi lah dalam ayat-ayat Quran ni, jaga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Buang tak? Buang hamzah. An'amta. Bunyi nan'amta aja. Ataupun a'udzubillahi minasy kita sebut tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabiat. Kita kata baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul tak? Hak kali pertama pasal apa tak betul? Pasal bi'at dah lagu tu. Bila kita kata sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul ya pula? Pasal dia duk buat mudah. Jangan kita ambil mudah benda-benda lagu ni. Baca bagi sempurna elok-elok. Malam ni nak bagi semangat je ni. Lepas ni tuan-tuan pakat-pakat cari guru lah ngaji. Yang ketujuh, ulama kata adamu ikhraji ba'dil urufi min makharijiha. Kita tak buat keluar huruf daripada makhraj dia. Makhraj huruf kita mengaji ada apa? Ulama bagi dua, makhraj umum. Ada 5 kan? Halqum,
lidah, biak mulut, khayshum ni rongga hidung kita. Kemudian al-jawf. Al-jawf ni mulut kita dalam tu kosong, dia panggil al-jawf, rongga tu. Daripada 5 ni ulama pecah jadi 17. Dia tak? 3 di halqum, pangkal, tengah, hujung. 3. Kemudian lidah ada 10 jadi 13. Kemudian biak mulut 2, 15. Khayshum 1, 16. Al-jawf 1, 17. Daripada 17 inilah dia mengeluarkan berapa? 28 huruf-huruf hijaiyah. Ha dengan hamzah pangkal, ain dengan ha tengah, kha dengan ghain hujung, kemudian naik qaf, kaf dan sebagainya sampai habislah. 17 menghasilkan 28 huruf-huruf hijaiyah, huruf Al-Quran. Sebab tu Quran tak boleh baca kod Rumi, tuan-tuan. Banyak orang duk jual Quran Rumi lah ni. Dia kata tuan-tuan tak boleh baca Arab. Quran Rumi ada. Jangan, haram kata ulama, buka dalam fatwa pun ada, pandangan ulama dulu pun ada. Haram tulis Quran dengan Rumi, haram mengaji Quran kod Rumi, haram walaupun dengan tujuan nak belajar, kerana sampai bila pun kita takkan betul baca Quran. Pasal huruf Quran, huruf Rumi mana ada makhraj, mana ada sifat. Cikgu kita mengajar kalau rendah ada mengajar B. Makhraj B di mana? 2 bibir mulut yang dirapatkan, murid-murid. Sifat B apa dia? Ada sifat qalqalah B. Ada cikgu ajar itu. Ada cikgu sini. Tak ada. A, B, C, D, E, F, G. Kalau tulis kod Rumi, baca lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai lagu tu, sampai mati baca lagu tu. Pasal tak ada sifat, tak ada makhraj, sebab tu tak boleh. Nak mengaji kok mana? Kena mengaji sebagaimana Quran tu ditulis. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah orang Arab. Mengaji pun tulisan pun kod Arab. Dia kata saya tak boleh langsung Ustaz, takkan nak mula daripada Iqra 1. Mula daripada Iqra 1. Mula. Mudah-mudahan Allah beri insya-Allah. Jangan duk ambil jalan singkat mengaji Quran ni, menyebabkan kita sebut tak betul. Kita sebut huruf tak betul makhraj. Alhamdu ha. Kita pergi kepada makhraj bawah. Alhamdu makna kebinasaan ke apa? Jadi makna lari tak? Lari. Alhamdu segala puji-pujian. Alhamdu kalau tak silap kebinasaan ke apa maknanya? Makna kebinasaan bagi Allah. Makna tu lari terus pasal berubah huruf. Bagi betul. Alhamdu makhraj dia ha di tengah halqum. Kalau kita buat turun sampai pangkai, dia jadi ha simpul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasal tak betul makhraj. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua ada, kita ada semua, ada semua ada halqum, betul tak? Tak ada halqum macam mana pula, mesti ada. Makna makhraj tu Allah dah beri kepada kita, cuma kita nak letak tu bagi betul pada tempat supaya huruf tadi ni tidak bertukar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tu berubah terus tu. Ar-rah pasal tak betul tempat letak dia. Tempat keluar tadi tak betul menyebabkan berubah huruf. Ataupun kata ulama keluar daripada makhraj betul dah, sifat pula tak betul. Contoh ta dengan dal. Ta dengan dal, ataupun contohnya di antara yang disebut oleh para ulama apa dia, sad dengan sin. Sad sin mari daripada makhraj yang sama, sifat berbeza. Sin dia nipis, sad dia tebal. Ada sin, ada ham, sad pun ada hams. Cumanya sin bersifat dengan istifal, sad bersifat dengan isti'la, tebal. Ihdinas si tebal. Kalau ihdinas si, sin nipis, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeza, menyebabkan pada ketika itu salah tak sebutan? Salah. Ataupun ta dengan dal. Ta dengan dal. Contoh apa dia? Ta dengan dal pada ayat Maliki yaumiddin. Middin dibaca Maliki yaumiddin. Middin. Kan? Berubah sifatnya, maka berubah juga huruf pada ketika itu. Tu di antara contoh-contoh ihdinas siratal, ataupun tukar ta jadi ta. Ihdinas siratal mustaqim, ataupun qaf dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kim sifat berbeza, makhraj pun berbeza. Qim jadi kim. Kerana tidak betul sifat, tidak betul makhraj. Dan yang ke-8 kata ulama, qalqalatu ba'dil hurufi as-sakinati. Dia membunyikan qalqalah pada setengah huruf-huruf yang mati. Huruf qalqalah ni kita mengaji ada berapa? Qaf, ta, ba, jim, dal ketika dia mati. Tapi semua dia bunyi qalqalah. Hak mati semua bunyi qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'am. Tawallud dia panggil.
Hamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seolah-olah ada baris di ujung, tak sempurna sukun dia. Itu pun tabiat juga, tabiat yang patut dibuang. Bagi sempurna, bersih sukun kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan cantik bunyinya. Ni doa alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Le tu buang. Tak mau bagi ada kikih lidah bagi buang. Dia kata payah duk kikih dah. Kikih dengan cicing perak tu bagi pasal sikit. Kan? Orang tua dulu dia kikih mulut lidah budak bagi dengan cicing perak, cicing emas. Dia kata bagi cakap bernah sikit besar-besar ni. Tu orang tua dulu bila dia belah mulut contohnya lah. Boleh tak payah kikih lidah boleh kena talaqi musyafahah depan guru. Sebab tu penting proses talaqi berdepan dengan guru ni, kita ambil daripada guru. Maknanya jangan bagi ada ihdinas siratal mustaqim maghdud alaihim contohnya. Dan kesalahan yang ke-9, qat'ul qiraati wastal kalimati. Kita memotong bacaan di tengah-tengah kalimah, putus bacaan tengah kalimah. Mudah fahamnya curi nafas lah. Baca curi nafas. Ada orang tanya curi nafas tak boleh ke Ustaz? Kita kata nama pun curi. Memang tak boleh. Dia kata nafas kita curi pun. Jangan buat lawyer buruk tu. Nafas memang nafas kita pun tak boleh, rosak bacaan. Dia kebanyakan curi nafas ni berlaku pada sukun, pada syaddah. Contohnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dia curi yang tu. Waladdallin. Kita tak erti, kita rasa kagum. Itu imam tu umur 80 dah, nafas dia panjang sungguh lah. Dia boleh berhabis satu nafas tu. Amalan apa nak minta petua ke dia? Petua apa kawan curi nafas separuh dah orang tu. Waladdallin, mat lazim 6 harakat dia boleh sempurna. Jangan kata 6. Kalau mat lazim tu 14 pun dia boleh baca. Dia cah dah tu. Waladdallin. Cah dah dallin, tak ada masalah dah dia bagi dia. Salah tak? Kesalahan ni berat tuan-tuan. Buka dalam kitab Haqqut Tilawah, ada pandangan kata haram kita duk baca curi nafas lagu tu. Habis tu nak buat lagu mana? Waqaf lah pada alaihim pertama. Boleh tak? Boleh. Berkelih pasal alaihim pertama ni waqaf tak boleh, berkelih sampai kelah. Boleh, waqaf tu jaiz. Siratal ladzina an'amta alaihim jaiz. Dalam kitab Manarul Huda pun dia letak waqaf jaiz. Yajuzul waqfu litasamuh. Harus berhenti pada alaihim pertama bagi kita ni untuk kemudahan. Tasamuh makna tolak ansar. Kalau kata tak boleh waqaf, tentu jenuh kita. Kemudian boleh tak dengan ghairi? Boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kedua lah. Tapi yang aulanya kita sambung terus. Kalau nafas kita cukup, aula siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang terbaik, yang aula, yang utama. Kalau kita waqaf pada alaihim, ulama kata khilaful aula. Kita cuma menyalahi yang keutamaan. Dalam kitab tajwid dia kata waqaf itu jaiz, harus. Bahkan di sisi sebahagian ulama mengira sebagai satu ayat, iaitu ayat yang ke-6. Kita yang tak kira ni, kita tak kira ayat, tapi waqaf itu kerana tasamuh. Dia kata berhenti jadi 8 ayat pula situ. Tak usah duk mana lebih lah, tak jadi 8 ayat. Kalau kerana waqaf, kerana wasal ni menyebabkan ayat jadi bertambah berkurang, maknanya kalau kita baca tadi 4 kali waqaf tam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berhenti 4 kali. Adakah makna Fatihah kita 4 ayat aja? Tak, tetap 7 ayat. Cuma kita wasal di situ. Jadi walaupun berhenti pada alif pertama, dia tak menambah bilangan ayat, tetap 7 ayat. Dia tak jadi 8. Jangan duk silap faham. Pasal ada orang mufarakah mayang lagu tu. Ada. Kan? Baik, satu tambahan tu 9 kesalahan yang saya beri pada tuan-tuan. Kesalahan-kesalahan yang berat secara umumnya lah. Dan tambahan di sini kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Law 'alima al-imamu ma'na iyyaka bit-takhfif min annahu daw'u asy-syamsi wa ata bihi 'amdan kafara aw sa'wan a'ada al-qira'ati." Kata al-imam, kata Abdullah ibnu Abbas,
Kalau tu imam itu, imam ke kita makmum ke, mengetahui makna iyyaka dengan takhfif. Iyyaka ada syaddah kan pada ya. Tapi dia baca iyyaka ya tu dia tak syaddahkan, dia longgar, dia takhfifkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Abdullah Ibn Abbas, iyyaka tanpa syaddah di situ maknanya dau'us syamsi, cahaya matahari. Kalau orang tu tahu makna dan dia sengaja baca dengan keadaan lagu tu, kafara, boleh jadi kafir. Pasal apa? Pasal iyyaka, kalau kita susun makna baca longgar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana apa? Cahaya matahari kami sembah, cahaya matahari kami mohon pertolongan. Tak kecelaru makna di situ. Sedangkan makna asal iyyaka akan dikau na'budu kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in akan dikau kami mohon pertolongan. Tapi dengan sebab kita buang syaddah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna tu lari terus. Abdullah Ibn Abbas kata apa? Kalau sengaja dia buat, dia baca lagu tu, dia tak ustaz sengaja, tu nak ajak, nak habaq. Kalau sengaja pergi duk baca lagu tu sedangkan dia mengetahui makna, kafara, boleh jadi kafir, rosak. Dengan sebab sengaja tadi ni, duk sembah matahari makna dia. Tapi kalau ausahwan, atau dia baca tu dengan keadaan lupa, tak sengaja, a'adal qira'ah, wajib dia ulang balik bacaan kerana bacaan tadi tak sempurna, makna dia berlari daripada makna asal. Itu penting tuan-tuan. Sebab tu yang kita duk tekan tu, suruh baca bagi sempurna elok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi elok, bagi cantik elok. Baik, tu sedikit sebanyak. Kemudian masalah amin ada dia sebut di hujung. Dia kata fa idza faragal imamu minal fatihati, apabila tu imam selesai membaca Fatihah, ustuhibba lahu an yaqula amin, maka disunatkan, dikasihi bagi imam itu membaca amin. Amin. Wal ahaditsus sahihatu fi hadza kathiratun masyhuratun fi kathrati fadlihi wa azimi ajrihi. Hadis yang ceritanya banyak dia kata di sini. Dan wa hadza ta'minu mustahabun li kulli qari'in sawa'un kana fi shalah am kharijan minha. Amin ni sunat kata dia, sama ada kita baca tu dalam sembahyang ataupun luar daripada sembahyang. Kalau kita baca Fatihah luar daripada sembahyang pun, dalam pandangan ni dia kata sunat juga kita sebut amin. Dalam sembahyang lebih-lebih lagi lah. Wa fihi arba'atu awjuh, ada 4 cara sebut amin ni. Lagu mana? Lagu mana nak sebut amin tu? Ada pandangan yang berbagai. Afsahuhunna wa ashharuhunna bil maddi wat takhfifi. Amin. Kita matkan dia. Kalau balik kepada hukum mat itu, mat badal lah. Mat badal kita baca 2. Min. Min tu kalau kita waqaf jadi ma'rid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kan? Amin. Al-Imam Al-Qurtubi pun sebut dalam kitab tafsir dia. Dia kata wajah yang kita baca pada amin ini, di antara yang eloknya kata Imam Al-Qurtubi, dia kata, Tabari ke Qurtubi, dia kata macam mana kita baca Yasin, ala wazni Yasin. Yasin kita baca kena Yasin, ya berapa? 2, sin berapa? 6. Amin boleh begitu lah. Amin Yasin. Ataupun tu tak panjang, amin ala wazni fa'il, fa'il, amin pun boleh juga. Pun begitu, ada juga ulama kata boleh dengan imalah, amin. Ada juga dengan amin. Ada juga dengan tu wajah-wajah dia. Amin. Tu 2, min tu boleh lah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Selain-lainnya kita panjangkan dia. Amin. Ataupun amin. Tak ada mat, min tu kita panjangkan dia. Boleh sampai 6 harakat. Ataupun min pun ada juga wajah yang baca dengan lagu tu, ataupun dengan tasydid pada mim. Amin. Bil maddi wat tasydid pun ada disebut wajah yang keempat dalam kitab ni. Wal wajhul mukhtaru wal wajhul awwal, wajah yang terpilih ialah wajah yang pertama, amin. Tu 2, min tu kita panjangkan sampai 6 harakat atau 4 harakat atau 2 harakat. Kemudian bila tu imam dia baca waladdallin, tu imam dia berhenti sakta di situ, baru dia sebut amin. Pasal apa ulama kata? Pasal nak membezakan antara ayat Quran dengan bukan ayat Quran. Tu imam berhenti dah, makmum pula belakang amin, dengar dia dulu lagi. Tu imam tu berhenti pasal ada pasal, makmum pula di belakang amin, dia awal lagi. Tu imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan tu imam tu untuk diikuti. Tiba-tiba makmum pula laju pada tu imam. Ni kok mana cerita? Kawan duk geram pasal tak boleh naik tu imam berapa kali. Jadi kita jadi makmum, kita ikut tu imam, bukan kita mendahului imam dalam
perbuatan kita kah? Kan maknanya kita ikut tu imam. Tu sedikit sebanyak tajuk-tajuk benda-benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah pada malam ni berkaitan dengan suratul Fatihah ni. Betul dah duk cerita pasal suratul Fatihah ni. Betul dah. Semua nak bagi perbetul pasal nak abang kata pentingnya. Sebab itulah dia juga dinamakan suratul salah, surah sembahyang, kerana wajib kita perbetulkan bacaan. Jadi tuan-tuan, daripada saat ni marilah sama-sama kita cari guru-guru yang boleh memperbetulkan bacaan kita agar kita boleh memperbetulkan bacaan kita, sempurna amal ibadat kita. Jadi saya ucap terima kasihlah pada tuan-tuan, pada pihak masjid yang memberi ruang kepada saya untuk berkongsi sikit sebanyak pada malam ni. Mungkin ada 1-2 soalan kot, saya buka 5 minit. Ada kot 1-2 soalan yang berkaitan dengan tajuk kita, insya-Allah. Boleh. Tak bernafas. Min Ar-Rahman lagu tu. Dia bila wakaf kena nafas. Bila kata wakaf bernafas dengan nafas yang baru, menyambung semula bacaan dengan nafas yang baru. Kalau tak bernafas, di situlah akan menyebabkan dia sakta. Kesalahan. Ya. Menghazafkan dalam bab niat lafaz talafuz kalau mampu sambung boleh. Ayalah macam Ar-Rahman tadilah, Bismillahirrahmanirrahim. Nar-Rahmanirrahim tu. Yalah dia hamzah wasal memanglah, kalau kita wasal dia tak ada lah, dia gugur lah situ. Ada Safidatun Najah. Tak apa jelas soalan tu. An'am. Dia sebab tu dia izhar pasal nun dengan ain tu jauh makhraj dia, jauh lagu mana? Ain duduk tengah halqum, nun duduk di hujung lidah kan? An'amta, maka dibaca dengan izhar. Kalau nak dengar memang payah. Jangan sampai terputus lah. Mana bagi ada kelangsungan tu. Siratal ladzina an'amta. Jangan sampai kita nak jaga sampai siratal ladzina putus dia tu. Jangan sampai terputus, menyebabkan mungkin membawa kepada sakta dan sebagainya. Kan? Sebenarnya tak susah mana pun. An'amta pasal makhraj dia jauh. Kan, makhraj dia jauh. Lebih susah kalau makhraj tu berhampiran. Kan, mim dengan waw makhraj sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa mim makhraj dia bibiak mulut. Apa? Waw makhraj dia bibiak mulut buka. Yang tu kalau kita tak jaga betul. Siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak sempurna mim, dia tak rapat biak mulut. Sebab tu Imam Ghazali tekan suruh jaga. Sirat ghairil maghdubi alaihim wa pasal makhraj dia sama. Cuma beza dia rapat biak mulut dengan buka biak mulut je. Tapi kalau jauh ni tak ada masalah. Gunnah dia tu. Dia dengung tetap ada. An'am jangan lama. An'am tu lama. Siratal ladzina an'am dah ada dah. Cuma gunnah tu lemah, bukan kuat. Kecuali kalau dia syaddah. Fa atammahun tu kuat. Pasal syaddah. Nah.
Tak apa rukun. Pak wakaf tadi boleh. Tapi tok imam kena jaga makmum lah. Tok imam jangan laju sangat. Tok imam kena jaga makmum, kan? Kalau kita, sebab tu penting imam ni dia mengetahui. Sebab tu di antara pandangannya sunat bila tok imam habis Fatihah dia berhenti sat belum dia masuk surah, kan? Pasal nak bagi ruang kat makmum belakang baca Fatihah. Tapi kalau tarawih lah kita kata dah lah baca tu laju lepas Fatihah habis tak rehat, baca pula inna a'tainakal kautsar. Allah hak kita belakang ni tuan-tuan ni. Sebab tu nak jadi imam ni kena faham kita tu sebagai ketua pemimpin, bukan kita kita pederah kita ya. Hak belakang lagu mana selerak tak selerak kita tak tengok dah. Kita nak kena tengok belakang kita ni bagi sempurna elok. Supaya apa? Pergerakan tu menyebabkan kita dapat pahala jemaah bagi sempurna elok. Jadi tu imam tu di pihak imam dia kena ambil berat benda ni. Dia kena habis kalau rakaat 3 ke 4 kenapa habis? Kan rakaat pertama aja kalau kita masbuk, dia adalah jangan melebihi daripada apa? Rukun yang besar kan. 3 rukun yang besar kan. Jadi kenapa habis rakaat kedua, ketiga, keempat kenapa habis? Kenapa habiskan? Tu imam kena ambil perhatian samalah yang jadi imam lah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain kita berjumpa lagi lah dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم.